Selamat datang semua. Hari ni kita nak buat satu kupasan yang memang sangat-sangat menarik. Kita akan menyelam jauh ke dalam sebuah karya yang penuh dengan semangat juang yang tak pernah luntur. Lirik dari bawah nyanyian Azhar Hanzeh ni, jujur saya cakap, bukan lirik biasa-biasa tau. Ia macam satu mantra, satu manifesto untuk sesiapa saja di luar sana yang tengah berhempas pulas nak ubah nasib dan bina sesuatu yang betul-betul bermakna. Okey, jom kita terus selami benda ni. Bermula dari kosong, dari angka sifar. Ini adalah realiti paling mentah yang kita selalu nak elak bila baru nak start sesuatu. Waktu di bawah ni, literally tak ada siapa pun pandang potensi anda. Langkah pertama tu selalunya sunyi, penuh sekatan dan kadang-kadang cuma dapat gelak tawa sinis je dari orang sekeliling. Diorang rasa anda takkan ke mana-mana. Memang susah gila nak dapat pengiktirafan pada fasa ni. Sekarang, saya nak anda ambil masa sekejap. Fikirkan benda ni. Bila artis ni sebut aku dalam lirik dia, cuba anda letak diri anda dekat tempat tu. Pernah tak anda rasa langsung tak dipedulikan masa tengah kejar mimpi yang cuma anda seorang je nampak? Perasaan rasa macam halimunan ni kan sebenarnya adalah pengalaman universal. Semua orang yang tengah bina empayar dari bawah mesti akan lalui fasa ni. Anda sebenarnya langsung tak keseorangan. Bahagian pertama bermula dari titik kosong. Kat sini, Azhar Hanzeh tak ada nak bagi kita ayat motivasi manis-manis. Ini betul-betul aturan real talk. Siang dan malam berhempas pulas, tak pernah tahu arti berhenti. Memang tak ada jalan mudah, tak ada shortcut. Lirik ni tekankan sangat yang kejayaan perlukan komitmen yang brutal. Tak ada maknanya nak tunggu peluang jatuh dari langit. Anda kena cipta peluang tu sendiri dengan tangan anda. Dan ini jelas menunjukkan proses macam mana karakter seorang pejuang tu dibina. Ya, step dia memang agak brutal tapi wajib lalu. Pertama, anda akan jatuh berkali-kali. Tapi magic tu sebenar-benarnya berlaku dekat langkah kedua. Bila anda bangun dengan kudrat sendiri tanpa harapkan sesiapa. Sebab, lalui kesunyian dan kepahitan itulah yang buat kita terus pergi ke langkah ketiga. Kat sinilah kita betul-betul sedar erti maruah diri dan nilai sebenar kita. Masuk ke bahagian kedua, mengubah perit menjadi bara. Cuba dengar dan fahamkan betul-betul lirik ni. Artis ni memang bertegas tak nak biarkan trauma atau perit masa lalu kalahkan dia. Sebaliknya, apa yang dia buat? Dia telan semua pengalaman pahit tu, dia simpan jauh kat dalam hati dan tukar jadi bara. Bara ni lah yang lama-lama akan bakar semangat, jadi api yang buat dia terus tolak diri ke depan. Benda ni kan sebenarnya satu cara kita semula tenaga emosi yang sangat-sangat hebat. Nampak tak corak kat sini? Ada satu syarat tegas yang dia nak sampaikan. Kena telan yang pahit dulu, baru anda akan faham betapa nikmat yang bahagia tu. Memang tak ada cheat code nak terus sampai ke garisan penamat, rasa seronok tanpa rasa sakit dulu. Kepahitan dan segala halangan itulah yang sebenarnya bagi jiwa kedalaman dan nilai yang real pada sesuatu kejayaan. Sekarang kita tengok bahagian ketiga, realiti kawan waktu senang. Okey, apa yang sangat menarik tentang perbandingan kat sini ialah tengok apa jadi bila penat lelah mula tunjuk hasil. Masa kita kat bawah, susah gila. Bayang sendiri pun segan nak teman, apatah lagi kawan. Tapi bila nama dah mula naik, tiba-tiba je ramai muncul macam silap mata. Semua pakat ngaku kawan rapat. Transisi hipokrit ni memang lawak, tapi inilah lumrah manusia yang anda kena hadap bila dah mula berjaya. Tapi saya suka sangat cara Azhar Hanzeh handle benda ni. Sangat tenang, tak ada nak marah-marah atau simpan dendam. Dia faham tu adat dunia. Jadi apa dia buat? Dia tapis semua yang fake tu dan pegang pada prinsip ni. Cuma yang setia di hati. Dia simpan rapat mereka yang memang betul-betul ada masa dia merangkak dari tak ada apa-apa. Itu je yang berbaloi. Bahagian terakhir, yang keempat, perjalanan yang belum selesai. Korang kena ingat, capai mimpi tu bukan finish line. Lepas dah berjaya itulah keaslian diri paling dituntut. Jangan pernah lupa dari mana kita datang. Jangan lupa jalan perit yang kita rintis tu. Dan yang paling inspiring pasal pemikiran ni, luka lama tak dibiarkan jadi beban. Benda tu diangkat, dijadikan perisai, jadi sumber kekuatan yang tak akan pernah habis untuk pergi lebih jauh. Lirik kat sini sangat telus. Ia mengesahkan betapa beratnya beban emosi yang kena ditanggung. Yalah, kita ni manusia biasa. Memang normal sangat kalau rasa penat gila atau tiba-tiba jatuh walaupun rasa dah kuat. Tapi ubat dia ada kat sini. Tapi aku ingat, kenapa aku mula dulu. Peringatan tentang kenapa tu, niat asal anda, alasan anda bermula, itulah antidot paling kuat untuk buang segala rasa nak give up. Dan bila rasa penat tu datang bertimpa-timpa, kita ambil nafas panjang. Aku jalan pelan-pelan. Kadang-kadang masa tu, kita rasa macam hilang arah. Tak
tak tahu ke mana nak tuju. Jadi, poin yang paling penting sekarang ni ialah ketahanan tu. Tapi aku tetap jalan walau dunia tak dengar. Walaupun jalan kat depan tu kabur, walaupun orang sekeliling tak peduli, kaki tu kena terus melangkah. Macam ending lagu ni cakap, masih jalan, takkan berhenti. Tak ada istilah undur balik, cuma terus rempuh ke depan. Sebelum kita tamatkan kupasan hari ni, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni. Fikirkan kejap, adakah mimpi anda dah jadi nyata sekarang? Atau anda masih lagi berpeluh, merangkak, mendaki dari bawah? Kalau anda masih di tengah-tengah jalan tu, biarkan semangat dalam diri SRSC ni bakar diri anda. Terus cipta jalan sendiri, telan je kepahitan tu dan jangan sesekali berhenti melangkah. Terima kasih banyak sebab luangkan masa dengan saya hari ini dan teruskan berjuang.